Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, welcome back to my YouTube channel. Okay, so hari ni apa kita nak buat? Kita nak buat satu challenge di mana aku dah beli Maggi boba sebanyak 16 bekas. So aku akan buat challenge di mana 16 bekas. Okay, di mana aku akan suruh member-member aku makan. Aku akan bagi masa selama 10 minit. Siapa yang dapat habiskan paling banyak, aku akan bagi dia mystery box, yang di mana aku pun tak tahu apa yang dalam mystery box tu. So pemenang akan memenangi mystery box. So siapa yang akan join konten ni, kita masuk intro dulu. Abu. Okay guys, so peserta kita ada 5 orang, iaitu Bibi Kairina. So, apa kata-kata anda? Actually saya pernah rasa dah Maggi ni, tapi saya harap saya boleh bertahan dan makan lebih lagi daripada yang first lah. So, saya nak menentang Z sebab dia kata Maggi ni Maggi favourite dia. So, kita nak tengok favourite dia sampai berapa bekas je. Okay, so peserta kedua, Z, cepat! Okay, so peserta ketiga, Ali Imran The Lipas. Hidup lipas. So, aku rasa aku akan menang walaupun aku tak makan pedas. Dia bukan istilah pedas, dia istilah muak lawyer. Aku pun tak pernah makan, tapi aku tengok kebanyakan review memang orang cakap tak sedap. So, peserta keempat, Azri The Alpha. Rapat no. So, peserta kelima, Abang Kizi. Ada. Okay, so sebelum kita start, kita kena masak. Oh, kau nak masak tak? Habis nak record? So, kita akan masak dulu. Kita kena masak dulu. Kan dia boleh antara pedas, antara panas dengan ais kan. Sebab kan kita ada ais, kita panaskan je lah untuk 16 bekas boba. Let's go. So sekarang ni kita dah masak dah 16 boba spicy. Balik aku cakap 15. Satu tak masak. 15. Sebab satu tak masak. Satu nak bagi untuk siapa yang kalah kena makan lagi sekali. Tak ada lah, gua takut korang. Alright, so korang kena makan betul-betul bagi habis bagi habis. Aku ni yang akan periksa. Kalau bila habis panggil aku akan check aku beritahu benda tu habis atau tak. So are you guys ready? So kita akan bagi masa 10 minit. Siapa yang paling banyak habiskan, dialah pemenang. Tapi kalau ada seri, adalah dia. Benda lain pula kita buat. Okay? Bermula daripada 3, 2, 1, makan! Bismillah. Oh. Kembang lawyer tekak mat. So macam mana first impression of this Maggi, Azri? Aku memang kalah. Sedap. Sedap? Sebab dia tawar-tawar. Itu yang sedap. Zek, macam mana awak cakap favourite? Awak cakap Maggi ni dia cakap favourite. Aku pelik gila. Dia macam awak yakin ke nak bagi saya main? Sebab saya favourite Tengok favourite dia jadi apa. Aku sekali jatuh ni. Bibi terus itu. Aku tak tahu kenapa Maggi ni dihidupkan. Aku rasa maybe yang buat ni untuk buat challenge macam tu lah. Setuju. Memang tak sedap. Aku dapat rasa walaupun aku tak pernah, sebab kebanyakan tengok review memang hancur. Aku rasa macam not bad kan, man. Okay, serius. Cuma pedas dia macam pedas sikit lah. 1 minit sudah berlalu. Rezeki yang berkat, I find my life got no point, and for sure I've got no clue. Like I wanna be something but I knew I've got no glue. Pedas menyengat kan? Bagi Bibi pun not bad juga. Tapi cuma rasa tawar-tawar, rasa susu. Bukan. Di sini dia rasa susu tu yang mengurangkan rasa pedas. Rasa pedas dia tak terlalu pedas. Rasa sedap. Mana boba dia? Benar.
Apa hal? Sedih. Dia dah lama tak makan makanan sedap. Sedap sangat ni. 1 minit 47 saat. Sakit mana sedih, nasib yang ku tempuh tidak berhabis. Bulu puaka semua ku hadap, nasib ku. Lama lagi, 9 minit lagi. Seorang pun tak bagi kan. So, cik lah. Janganlah bagi cerita kita minum. Buka ni macam Maggi dah. At least rahsia. At least rahsia. Jangan. Dia nak tambah kat aku. Dia kata tak nak habis. Tak, dia kata jangan bagi habis awal sangat. Kita lelet dulu. Semua ni tak boleh makan, tak boleh makan. Banyak lagi ni. So, Encik Z jumpa apa dah sedap sekali. Tak try? Tak boleh kan? Okey je. Air dia tarik sampai pedas. Saya tak nak pilih lapis nanti. Bagi aku dia tak pedas. Bagi aku dia merepek. Dia tarik yang pedas. Ni rasa merepek. Kau tahu tak rasa macam apa? Bila kau langgak sudah Alik. Kau siap hirup Evan lah. Dia tarik je tapi dia pedas. Itu je. Apa tu kau? Saya rasa ikut lah. Kalau macam saya punya, dia rasa macam susu dia tu. Gitu. Lalu saya makan je. Dia ikut lidah kot. Aku try ambil Lidah kau bengkok lah. sebab aku memang tak pernah makan Maggi boba ni. Ramai gila buat challenge memang tak sedap sampai orang aku tak nak buat. That's why aku buat challenge bagi orang makan. So aku nak try. Bismillahirrahmanirrahim. First impression Okey, jangan cakap. Sedap kan? Sekejap aku minum ya. Pilih je minum tilai. Bergipi tu. Patutlah orang cakap tak sedap. Memang tak sedap. 3 minit. Ya aku rasa Ni sebenarnya okey. Bila korang buat nak muntah aku rasa macam muntah. aku nak buang tu. Buat apa? Tengok ni. Itu muka ke bontot? Merepek. Macam mana nak? Aku dah ready lah. Aku tak boleh rosakkan perut aku dengan benda-benda macam ni. Dia tak bagus tak? Bukan, aku rasa balik ni aku tercakap dengan kucing aku. Ini kelakar. Bercakap dengan kucing ya. Aduh ya. Kau cakap dia merosakkan minda. So tak defect kat aku lah, memang rosak lah. Memang. Okay, Berapa minit? minda. 4 minit, 6 minit lagi. Patut makan. Paksa Bibi tak guna doh paksa Bi, memang dia orang menang. Sebaik kau tak join dan sebaik kau tak join. Salah kau join. Alhamdulillah. Memang tak sedap. Memang terpaksa layan ni. Okey lah. Dah merah dah hidung tu. Nak cendol. Mata dia tak position ke? Tapi okey je. Saya memang suka makan benda pelik. Macam ulat saya makan. Bulat makan. Kan? Aku dengar cakap bagi kau. Yang macam pergi kata. Nak makan ke nak gelak ni? Nanti kalau korang ada masa yang free, korang buka kat IG, korang tulis kau nampak. Okey lomo. Apa tu? Kalau pun nak saya buka kat Oh kau robot. Nak aku bukakan tak? tunjuk Khalid. Ada siapa yang habis ni? Apa? Sabarlah. Gamil. 10 minit. Oh gambar nak habis dah? Wih macam mana siap? Yang tank saya kecil lah. Dapat sagu hati tak apa. Apa lah semua tak boleh makan. Aduh. Dah stop dah. Aku dah habis. So guys, sekarang 5 minit 22 saat sudah berlalu, lagi 5 minit. Selalunya nak tunggu masa tu agak lama. Acak, lain kali kau suruh lah makan king crab ke. Ada ke makan boba benda macam ni. Next time kita Sabarlah, buat, tak ada bajet lagi. next time kita buat makan spicy boba 2 kali ganda. Kita buat itu. Campur dengan king crab. Yang tu aku surrender. Aku dengar spicy, aku surrender. Ni spicy lah ni. Tapi ni tak spicy-spicy yang tu. Tapi tak rasa pedas langsung. Pedas dia macam kurang sebab Dia ada macam lalak. Dia dah campur susu. sebab susu tu yang membuatkan dia kurang. Aku at least 3 suap ke lah. Oh 5 minit tu suap. Berjaya. Berapa minit? Berapa minit dah? Berapa minit? 6 minit. Saya punya dah nak habis, ada dalam sudut suap dah. Dah habis lah. Belum lagi tu. Kami tengah Dah habis ke? Sikit lagi. Belum lagi. Kena habiskan semua. Kami dah start rasa lengau. Sebab Ben, kau boleh kalahkan Ali. Kau boleh kalahkan Ali. Ali tak larat tu. Dia dengan penyu, dengan anjing lipas dia menang. Dengan ni dia kalah, Men. Mel, kalau saya muntah kat situ tau Mel. Saya tolak faham maksud itu. Saat kalau muntah kat meja aku tau. Aku balik terus. Betul ni Kau balik memang gitu. Ya, Bibi. Tengok Bibi buka apa. Tengok Bibi buka apa. Itu koleksi dia. Sekejap. Okey, Kamil habis satu.
Kamel. Kamel dah habis satu guys. Go Kamel. Tak bagi menang. Janganlah tunjuk. Tambah perisa. Kau jangan dong, kau muntahkan lebih aku. 3 minit lagi. Kamel dah satu. So sekarang ni pesaing dia Alif. Alif kau dapat habiskan, kau dapat seri Kamel. Bibi pun sikit tu. Sikit tak benda tu. Tak. Nanti dia keluar macam ni. Jadi betul-betul tak bergerak tau. Tak bergerak tau. Nanti keluar macam ni. Tengok. Wah, habis. Okey, Alif satu. Tak apalah. Sebab saya pun sama. Saya tank kecil lah. Sedap ya. Ya Allah. Cepat lagi 3 minit. Jangan paksa Zat. Kau jangan Makan paksa. betul. Bungok kau jangan paksa. Aku memang tak paksa. Tak boleh jangan Zat. Jangan paksa. Tapi Kesian aku. Ini dia syadu. Jadi satu. Cepat 2 minit lagi. Ni tak habis ni. Owner kena makan. Tak ada. Saya suka sedekah kat orang. Kadang-kadang kita sedekah kat orang, kita lagi ambil balik. Nampak? Pandai. Guys, yang seterusnya 3, 2, 1 and go. Kalau kau nak makan ni pasti kau habis supaya tak rugi lah. Sebab kalau kau dapatkan sikit lah, so supaya macam tu. Dah kenyang lah. So Kamel, kau adakah kau sanggup nak bagi Alif? Sebab Go Lep. Go Lep. Aku urus kau Lep. Kamel. Kamel tak ada masuk. Kamel dah 1 megang. minit lagi, 1 minit lagi. Okay, so walaupun saya dah makan, saya ada hadiah. Sagu hati. Hadiah dia dah dapat awal. Cuba tengok awak duduk kat kursi mana. Yang lain dah pergi mana. Hadiah special kat awak. Dah ada. Saya dah makan 4 fingers tadi. Saya silap, saya makan dulu. Cepat, lagi berapa saat tau? Dah nak ambil dah. Don't forget to subscribe Alif 10, Imran 9, channel. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Peng. So sekarang ni Kamel dengan Alif seri. Yang lain semua maaflah anda tidak mendahului, tidak dapat ke next round. Stop masa. Okay, so disebabkan korang seri, korang kena buat lagi satu challenge. Kenapa tak pergi habiskan je terus? Habiskan je lah terus. Saya tak boleh makan. Dah, aku tak bab makan memang dah tak boleh. Saya tak mengalah lagi. Masalahnya awak seri dengan dia. Kenapa awak tak habiskan awal? Siapa punya konten sekarang? Alamak. Rumah awak tak ada. Aku tumbuk orang. Alamak. So, kita akan tentukan siapa menang dia dengan Ketuk ke Nabi. Bukan. Kita sebab aku pernah beli dart tau, tapi tak pernah main. So kita menentukan pakai dart. Okay, so let's go. Nampak guys, aku tak pernah buka. Sebab apa? Sebab daripada first pindah lagi. Sebab owner cakap jangan gantung-gantung. Tapi Kantung tak? aku bayar rumah ni kan. So aku lah. Okay, jom gantung. Nak gantung kan? Tu. Angkatlah frame kau tu. Gantung aku. Tak boleh buka. Okay, so sekarang ni korang kosong siapa yang start dulu? Kosong. Okay, so Kamil yang start. Yang menang Alif start dulu. Baru je. Macam tu Siapa kami. yang menang? Alif start. Oh, ya. Ni tak boleh lebih daripada lain ni 2 kali try. Paras dengan kunyah tu. 1 and 2 and 3. So ada open 15. Ya. Berapa tu? 1 Triple. 1, 3, 15, 16, 18. Alif, Imran 18 BTS. Berapa ni? Berapa round ni? Dah start? Straight. Okay. Dia straight. Okay, 1, 2, 3. Kosong markah. Kosong. Kosong kan? Dia kena lekat. Kosong markah. So, Kau dapat surprise box. Alif Imran. So, hadiah dia adalah tak ada hadiah. Ya, tak ada hadiah. Ya, tak ada hadiah. Yang penting kita akan race kura-kura pada malam ni. Tak ada. Ada. Aku tunggu dulu. So bila kita dapat hadiah, kita kena tukar cara jalan kita. Kita akan tukar. Okay, so hadiah dia seperti aku janjikan Mystery Box, di mana aku pun tak tahu hadiah dalam Mystery Box ni ada apa. So Alif, aku nak kau sendiri yang unboxing. Aku sendiri pun tak tahu apa benda sebab aku beli random. Aku pun tak sure dalam tu ada apa. Guys, aku akan unboxing kat sini dan aku akan unboxing sekali lagi dalam video aku nanti. Aku dah tahu apa benda, aku akan unboxing ni. Okay, kau nak unboxing kes tu? Sini.
So guys, kita tengok Alif dapat apa sebab aku pun tak tahu apa yang aku beli. Mesti bawa nama mesti bawa. Anggaran masa kau beli tu berapa harga dia? Tak ingat. Tak ingat. Harga dia tak ingat guys. Rakus now buka. DB box. Itu ada lipas tadi. DB box aku beli untuk Alif. Dia gagu hidup kau. iPhone 11 tu Dave. 1 2 3. Yeah. Apa ni? Hot Wheels guys. Aku dapat Hot Wheels. Banyak bodoh ni Hot Wheels kau bilang. Woo. 1 2 3 4 5 6. Wow, semua kereta real lah, bukan kereta yang berapa. Ni pun kau dapat bodoh. Ya Allah. Kertas exam. Bukan ni surat cerai. Hot Wheels guys. Guys, thank you very much kepada Acak. Yes. So aku tak plan pun nak bagi kau Hot Wheels sebenarnya, tapi dah dapat Hot Wheels. Alhamdulillah. Rezeki kau lah. Tapi bukan kau suka ke Will? Ha? Bukan kau suka ke Will? Suka tapi kau punya? Nak macam ni tak aku nak ambil? Boleh je. Apa soalan kau? Kira kereta real ni kira rare lah. So, okay, pertama sekali kita ada ni Ferrari. Tu bawah tu Ford, bawah tu. Janganlah bagi tahu. Ford GT. Okay, ni Ford GT, ada tulis. So, ni Myvi. Okay. Myvi. Suka hati kau lah. Ni Bukan. X. Oh, ni Fiat lah. Proton X50. Ya Allah. Weh, Satria apa dia? Satria Neo. Itu macam kata. Porsche. Porsche. So, ni Bumblebee. Camaro. Corvette. Ni macam carut je. Convert. So, Okay, so kau happy tak dengan hadiah? Sebenarnya kau ada tu kat PP. Pasal apa? So macam mana perasaan kau dapat Hot Wheels ni? So guys, siapa tak suka dapat hadiah? Lagi-lagi daripada Ashraf Zami. Okay guys, kalau tak dapat gitu, Yalah, kalau lelaki yang dapat, kalau bibi dapat aku tak tahu apa, mungkin dia bagi kucing dia main. Okay guys, so itu saja konten aku untuk kali ni. Kalau korang, ya Allah, kau dah bawa makan Maggi boba tu, najis ke tak? Okay, so itu saja konten aku untuk kali ni. Kalau korang ada idea lagi, korang boleh komen kat bawah. Ataupun korang nak okay, kalau korang nak ada idea lagi, korang boleh komen kat bawah. Ataupun korang ada apa-apa nak cakap apa-apa, korang komen kat bawah. Jangan lupa turn on notification. Okay, bye bye, assalamualaikum.